Jadi nak tanya kan soalan cepu mas Datuk Seri. Tak adalah, sebagai contoh kan, saya rasa yang makna kita mengharapkan juga peranan daripada PN misalnya. Misal dulu kita ada isu kehakiman. Dan waktu tu kita tengok macam ada beberapa kami ni yang nakal sikit lah, ahli penyokong kerajaan Semenawang bersama saudara Rafizi, kita yang bangkitkan tentang isu tersebut. Jadi macam contoh sekarang yang kita bangkitkan juga sebagai contoh, isu panas tentu isu SPRM, isu perjanjian dengan Amerika Syarikat dan sebagainya. Dan Rafizi itu ada sebut dia nak tulis surat kepada ahli-ahli parlimen, semua penyokong kerajaan dan juga pihak pembangkang untuk bersama dalam isu ini. Jadi kalau nak tanyalah pengerusi Perikatan Nasional yang hot of the oven, adakah PN boleh pertimbang? Sebab bagi kita ini satu fungsi check and balance kepada kerajaan. Ialah, saya rasa pertama surat tu kena hantar dulu. Yang kedua ialah we need to sit down and see apakah rangka kerja dan way forward apa yang dicadangkan itu. Jadi prior to that saya tak boleh nak jawab lagi lah. We need to see everything on the table and then kita boleh buat keputusan lah. Tapi secara umumnya saya percaya bahawa Perikatan Nasional, ahli-ahli parlimen akan bergerak ke arah mencari yang lebih baik untuk Malaysia. Itu komitmen yang kita nak berikan dengan pelbagai cara. Sebab itulah saya menyeru kepada kepimpinan yang ada ini, kerajaan, supaya jangan rasa level of intimidation yang tinggi apabila kita kritik. That's the trend yang ada.